Assalamualaikum guys, hari ni Yasmin ajak Mama pergi beli ayam gepuk. Lepas tu Mama suruh siap. Lepas tu Yasmin dah siap dah. Lepas tu tiba-tiba Papa suruh buat konten. Okay lah, Yasmin buat je lah. Okay, so kita nak gosok tudung dulu. Lepas tu kita pakai tudung. Lepas tu kita pergi beli ayam gepuk, okay? Okay, so kita pakai tudung dulu. Alright guys, kita dah siap. So kita turunlah dulu. Kita tunggu Mama ambil dekat bawah, okay? Tunggu Mama ambil di bawah. Dekatnya aku letak kamera. Gelapnya, gelap sekali. Memang nenek tahu. Mama dah sampai guys. Ada Cem guys, ada Mama. Memang ada Mama. Siapa nak bawa? Okay, Cem. Okay, ada orang cakap dengan Yasmin, kalau Yasmin buat konten mesti makan. Memanglah, tengok dia perut. Tak, Yasmin tak ada idea nak buat konten. So korang kenalah komen nak buat konten apa. Bagi tahu nak buat konten apa. Janganlah suruh main game. Game tak nak buat konten sebab macam Kita main game bising gila guys. Nanti kegendang guys, pecah. Ya, jadi Jadi ya. So kita orang tak akan buat konten game. Mungkin dan kita akan buat konten makan je lah. Saya bukan saya gemuk. kalau korang nak konten lain, korang kena komen lah. Korang komen nak buat konten apa, okay? Komen di bawah. Yasmin akan baca semua. Sebab komen-komen korang tu keluar tau kat notification pin. Ting ting. Nama korang. Okay, contoh Mel commented. Yasmin akan baca sebab dia akan keluar. Buat apa aku komen dekat video setiap masa. Kegeean. Yasmin pun dah penat dah konten komen korang keluar dekat Yasmin punya notification. Ting ting ting. Okay, so kita on the way. Bunyi motor bising. Mama nak pergi beli chicken. Payah beli ikan. Alah, tak adalah. Nanti masa malam dulu buat apa? Tak payah Mel. So Mel, aku nak beli ayam gepuk, tahu tak? Dah 2 hari aku minta ayam gepuk. Dah seminggu dah aku minta ayam gepuk. Guys, Yasmin minta Mama ayam gepuk 2 hari dah tahu. Malam Yasmin minta Mama ayam gepuk. So Mama kata Mama busy. Orang depan ni. Aku minta Papa iPhone dari tahun lepas. Siapa nak beli kat iPhone dah lah? Aku dapat iPhone 90 sen. 10 sen tak? 90 sen lah. 10 tak? 90 sen. Bukan iPhone tapi phone biasa. Tak ada brand phone tu. Okay guys, so Yeah. Cem, cuba buat sekali Yeah. Dia tahu dia. Okay guys, sekarang ni sekolah bagi tengah hari Khamis ada apa nama dia? Pasar Maleng. Ada pacar. Pasar Maleng. Kat sini ada apa ni nama dia? Baby pancake. Street baby pancake. Sweet as your smile. Baby pancake. And look at that. So ramai. Pakcik. Assalamualaikum Pakcik. Pakcik. Okay, korang tengok tu. Wow. Dah lah, lebih-lebih lah. Tak ada orang tengok pun. Ramai guys. Pasar malam Semaleng. Okay, rasanya dah habis. Belum lagi. Panjang juga. Okay dah. Dah kot. Ya, dah. So tunggu sampai. Ya. Kita dah sampai kawasan yang kita nak pergi. Nama dia kena sebut ke? Bukit Sentosa. So tak tahulah Mama nak pergi mana dulu. Mama. Cem, Mama nak pergi mana? Tak tahu. Tak tahu lah nak pergi mana ni. No parking. Tak ada parking.
Ha? Fucking. Apa king mah? Fucking. Fucking. King. What the fucking? Mama yang sebut. Gelak je. Kau ni tak respect lah. Gelak dia. Respect lah. So kat ni pun ada pasal tutup. Sebab ni hari-hari dia buka. Ya. Cik Rabun sedap macam lagu. Oh, lagu. Oh. Hey, accident. Nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Dia banyak sekabut. Speed meet jap. Okay, mana nak pergi piknik guys. Sikit-sikit. Nanti baru kita dapat ayam gepuknya. Woi, aku tak Nak ayam gepuk. dapat iPad. So guys, Mama pergi kedai rakan tadi. Mak cepat Mak, tutup ayam gepuknya. Mel, Mel. Awak punya apa? Plastik tadi. Ha? Mana lagi? Plastik naik tadi mana? Nanti tinggal. Tinggal. Tif lah. Macam nak air apa? Tidak. Dia nak air coklat. Kakak nak roasted. Yay, jom guys kita pergi tilai. Tilai. Mel tak nak? Dia tak minum tilai. Dia poyo. Jom. Macam nak Oreo ke biasa? Biasa. Bagi signature Coco regular satu. Roasted. Ha? Tak ada boba. Roasted milk tea. Grass jelly. Mesti milk tea grass jelly satu. Regular lah. Alah. I got my drink bro. I got my drink. Tutup. Ha? Hai. Nanti kita masuk kettle lu. Macam mana tu orang? Macam ni yang kecil. Kecil. Alah. Kau bukannya habis pun. Nyam nyam nyam. Alright. Okay, so jom kita minum. Nah, straw. Wait. Jangan bunyi dia. Bunyi comel lah. Okay, so tujuan utama kita nak beli ayam gepuk. Ayam gepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasingkan. Aku menang. Rasingkan. Aki kuat. Apa? Aki kuat. Okay. Kita dah sampai ayam gepuk. Wow, sedap ayam gepuk. So, kita nak parking di mana? Tak tahulah. Mama yang gepuk. Sabarlah. Cakap Ini je. masalahnya dia ni. Okay, kita parking dulu. Nanti ke batu Aicha. Ada Aicha. Ai. Okay. Aicha. Kat sini semua ada. Ada Aicha, ada Mitsu. Ada ayam gepuk, ada... Apa nama kedai kek tu? Secret Recipe. Pop Meal. Nyam-nyam. Alright guys. Kita nak beli ayam gepuk. Yasmin malu ni nak record. Gepuk lu. Mi tarik. Mi tarik pun sedap. This PNC. Gepuk. Tak boleh. Ambil yang Kau nak kau goreng mah? Kita dekat dalam poknya. Beli ayam gepuk. Dan pok. Cuk. Melo dia apa? Melo dia apa? Melodi satu set Tak sedap, tak sedap. Kau faham? Beli pok ni guys. Alah, dia dah malu guys nak nyanyi lagu Papa Zola. Jom cakap sikit dengan guys. Cakap. Cakap selamat pergi sekolah guys. Selamat
Selamat Hari Raya Aidilfitri. Macam cakap birthday kakak lagi 18 hari. Di kakak lagi 18 hari. Alright guys, kita sudah selesai membeli nasi. Nyam. Take this. Beli apa? Ambil lah betul-betul. Beli dia punya air tu Alright. kan ada tempat letak kat tepi dinding tu. Nah, kenapa kau kat sini? Alah bukan tumpah pun relax lah. Tak. Dia nak beli dia punya Ada ke mana lagi ke? Ada? Guys, kita nak pergi kedai RM2 pula. Di situ. Ya, di situ. Ya, Mamen. Soalan 3 barang je. Uish, 3 bahagian. Boleh 3 bahagian. RM10. 3 baru